macam-macam kes lah kan. Kita nak sebut pun tak berapa syok lah kan. Tapi memang ada, dan majoriti boleh tahan juga, tinggi juga peratusan dia yang tak pergi sekolah ni kan. Jadi bila kita wujudkan tempat kita ni, kita tak boleh halang John. Dan kita terima lah mereka ni untuk masuk ke center kita, dan kita buat inisiatif projek 3M. 3M ni membaca, menulis, mengira. Sebab bila lepas COVID tu kita buat survey, ramai sebenarnya yang tak boleh membaca ni, buta huruf ni. Yang sekolah menengah pun ada juga yang tak boleh membaca lagi. So alhamdulillah dalam 6 bulan boleh membaca dah dengan baik kan. Bila dia dapat ilmu pendidikan ni, dia tidaklah orang kata gejala sosial yang pelik-pelik nanti tu kan. Kes adik ni umur 16 tahun. Dia tak daftar tau sebelum ni. Tak ada sebab pun, tak daftar je. Jadi kita pekerja belia kita ni pujuk mak dia. Hari-hari pujuk. Alhamdulillah mak dia daftar kan. Dia duduk SPM. Lalu ni dah masuk IPT dah. Tu dia. Menyesal. Kalaulah masa tu boleh putar balik, saya mula-mula nak cuba-cuba je. Tapi semua benda saya hilang. Saya dah cuba dah nak berhenti. Cuba. Tak boleh. Masyarakat pandang hina kat saya. Pandang jijik dekat saya. Semua sebab saya ada masalah ketagihan dadah. Jangan tinggalkan saya. Tolonglah saya. Halo hai, kita bertemu semula dalam Kita Bincang Podcast, yang mana ini merupakan satu platform perkongsian belia-belia kita tentang pelbagai ilmu, pengalaman depa, apa yang depa dok buat, apa yang depa laksanakan, dan kita akan bawakan anda ramai tetamu-tamu yang bukan calang-calang. Kita bawakan juga remaja-remaja belia-belia bermasalah. Dah saya melawak ya. Dan hari ni kita bawa ada salah seorang belia ni, dan saya menarik apabila saya ketahui tajuk dia ni. Dia punya nama benda ni Adab Youth Garage. Adab ni satu barang yang relate dengan Melayu. Youth ni barang remaja. Garage ni mai kok mana, kita kena tanya dia. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada Encik Muhammad Afiq bin Ramli, yang merupakan Ketua Pegawai Operasi Pengasas bersama Adab Youth Garage. Dalam kurungan Ayang. AYG lah, dia sebut AYG kan. AYG. Jadi selamat datang kita ucapkan. Jadi sebelum kita nak pergi lebih lanjut ni, rasanya rakan-rakan kita kat luar tu pun pening kepala nak transcribe apa benda Adab Youth Garage ni. Jadi kita elok kita bagi Tuan Afiq lah cerita macam mana, apa dia Adab Youth Garage ni. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat John? Sihat alhamdulillah. Okey, Adab Youth Garage ni actually NGO lah. NGO, tapi AYG ni kita buat dulu, kita jalan dulu. Setelah beberapa tahun baru kita daftar sebagai NGO lah. Jadi sebelum itu kita run dulu. Kita bermula 2013. Lepas tu actually kita buat center kita ni dekat dulu kita punya pejabat kami dulu buat training, kita buat ada NGO actually dengan Abim lah Wawai tu. Jadi bila dengan Abim ni kita rajin pergi usrah. Banyak kali pergi usrah. Jadi terbit rasa di hati tu untuk kita, sebab melihat kepada suasana waktu tu, kita punya markas kita ni depan sekolah, kiri kanan sekolah. Jadi budak lepas habis sekolah tu dia akan main lepak dekat tempat kita. Depan tu macam-macam aktiviti lah yang dia buat kan. Macam John kecil-kecil tu buat apa kat depan kita sekolah. Jangan kita aktiviti macam-macam. Kan? Jadi macam orang main kapal terbang, layang-layang, pelbagai macam ragam adik-adik ni lah kan. Jadi terpanggil lah kita untuk kita buat satu ruang. Why don't kita sediakan tempat untuk mereka datang lepak ke tempat kita. Tempat lepak lah. Awal itu mindset dia tempat lepak yang bermanfaat. Itu je. So tak ada lah mereka lepak tu buat benda-benda karut-karut tu. Sebab apa? Mereka dah disediakan satu tempat tu. Okey, bermula tahun bila tadi? 2012 actually. Lepas tu kita wujudkan tempat tu, dan waktu tu tak ada nama lagi lah. Jadi kita mula bagi nama
adab tu. Adab tu actually dia pelbagai masuk lah. Antaranya salah satu BIM daerah Bangi. Adab. Kemudian anda dambaan anak bangsa. Apa dia? Anda dambaan anak bangsa. Puitis. Puitis. Kemudian dengan adab tu sebenarnya kita nak melahirkan orang yang beradab lah. Ada sahsia, ada sopan santun sebagainya lah kan. Jadi adab tu dia punya first lah. Kemudian use ni of course kita nak layan adik-adik ni. Kita bagi nama use lah. Garage ni budak-budak tu sendiri yang bagi. Budak-budak yang datang lepak tu. Jadi depa kata, "Bang, bagi garage lah bang. Baru sempoi sikit kan." Jadi garaj pun menarik tak? Sebab garaj ni biasa kita dengar workshop kereta kan. Motor kereta nak repair, nak baiki kan. Ini kita nak baiki manusia. Tu idea garaj tu. Tu. Jadi datanglah Adab Use Garaj. Tapi kalau nak ringkasan ni kita panggil AYG lah. Tapi bila save dalam handphone tu bahaya juga. Bahaya. Memang cukup bahaya. AYG Afiq. Ayang Afiq. Lain macam. Ini leceh. Ini memang abang gaduh orang kata. Betul. Okey, jadi kita datang sedikit sebanyak yang mana Adab Use Garaj ni merupakan satu tempat lepak lah. Tapi kita nak tahu juga, depa lepak ni depa buat apa? Sembang-sembang saja ke? Main batu seremban ke? Betul, permulaan tu memang depa pun pelik, bang, ni tempat apa bang? Kan nak kena bayar ke tak? Nak kena daftar semua kan. Awal-awal itu kita bagi masuk lah. Masuk, kemudian depa buat aktiviti. Kita ada lah komputer, ada TV, ada aircon. Ada fasiliti lah. Ada facilities. Simple lah waktu awal-awal kan. Itu pun semangat orang ramai jugalah orang yang tengok inisiatif kita buat ni. Jadi depa berminat nak sedekah barang lah. Jadi kursi, meja dan sebagainya. So depa datang ada yang kerja sekolah nak buat kerja sekolah. So depa buat kat situ. Kan? Ada tempat depa nak kira duduk dan buat benda lah. Jadi depa main awal-awal macam itulah, santai lepak-lepak. Kemudian kita bagi pengisian tu. Maknanya antaranya kita buat solat jemaah. Kan? Masuk waktu Zuhur kan. Okey, jom kita solat. Lepas solat tu kita selitlah sikit bagi kuliah ke tazkirah sikit kan. Lepas tu bila ada kebersamaan tu, mereka dah trust kat kita, then kita boleh bangunkan mereka. So bermula dengan itulah. Dan lepas tu kita idea ni, ada beberapa pihak datang tengok tempat kita, menarik. Idea ni boleh buat ke tempat-tempat lain. So datanglah daripada MBSA, Majlis Bandaraya Shah Alam, datang ke tempat kita. Dan ada juga daripada kerajaan negeri tengok inisiatif ni datang ke tempat kita. Dia ajak buat di PPR, Projek Perumahan Rakyat. PPR ni rumah flat tinggi lah. Jadi dia ajak kita buat di rumah flat tu. So kami pergi lah tengok dekat Kota Damansara kan. Waktu tu dahsyat lah kan. So kita pergi, kita on, kita buat center tu dekat bawah rumah mereka. So bila kita buat tu, memang sambutan ni memang dahsyat lah. Sebab mereka sebelum ni, mereka lepak dekat bawah kaki lima. Koridor tu lah kan. Jadi bila kita buat center ni, ada aircon, ada TV semua. So ramai lah yang masuk. Jadi pada permulaan tu, memang ramai masuk dan kita boleh buat pengisian. Kan? So kita boleh bangunkan apa dengan modul-modul yang kita ada. Ini satu orang kata langkah yang menarik lah. Sebab apa? Selalunya kita tengok ramai orang akan salahkan remaja-remaja kita. Lepak lah itu, lampau tak tahu buat apa. Tapi mereka tak bagi option. Hampa nak pergi lepak di mana? Nak buat apa? Kadang mereka bukan nak lepak ni, nak belajar. Tapi tak ada orang nak ajak pun. Sebab semua orang duk rasa mereka ni memang tu orang parit. Mereka tak boleh buat apa dah. Jadi itulah kegunaan Adab Use Garaj ni. So lepas dah berapa lama tu, macam kita tengok antara aktiviti macam kata tadi yang dijalankan solat berjemaah. Lepas tu pada makin lama tu dah makin banyak lah aktiviti. Antara pengisian lagi yang ada dalam ni kok panjat gunung ke apa. Ada. Dia saya teka saja. Ada sungguh. Kita boleh create lah program tu kan. So kita punya waktu operasi kita bila dulu kita bergerak secara sukarela kan. Tapi bila dah makin meningkat, makin lama ni, kita punya center tu ramai pihak yang nak buat bersama dan ada beberapa pihak yang nak sponsor lah. Jadi alhamdulillah setakat ni kita dah ada 15 buah center lah. Center tu? Center tu di pelbagai tempat lah dan kebanyakannya di rumah flat lah, low cost housing, rumah PPR dan sebagainya lah. So bila kita buat ni, kita punya operasi kita selepas waktu sekolah. Pukul 3 petang sampai pukul 10 malam. Jadi lepas sekolah, mereka akan masuk ke tempat kita petang tu santai dulu lah. Kita ajak main ke, ada board game ke, ada pingpong ke, carrom kan, dia akan main dulu. So malam ni lepas isyak, lepas maghrib tu mereka akan main balik. Kita kadang ada kelas mengaji ke. Waktu tu kita akan fokus kepada ni lah, buat kerja sekolah kan. Sebab kita buat survey 2021, ramai yang tak pergi sekolah ni sebab dia tak siap kerja rumah.
Kerja sekolah kan. Macam John ni mungkin siap lah kan. Saya Budak mungkin bagus tak buat. Buku-buku saya bagi hilang. Senang, habis kereta. Tak payah buat kan. Jadi punca dia tak pergi sekolah ni sebab dia tak siap kerja rumah. Kan. Jadi malam tu kita bantu. Ada abang-abang, kakak-kakak yang handsome macam cantik ni, dia suka lah kan. So dia main, dia bawa kerja sekolah, kita bantu siapkan. Esok tu dia syok lah, dia akan pergi sekolah kan. Jadi selepas 2-3 tahun tu kita buat survey balik, nampak ada peningkatan. Budak-budak ni dia pergi ke sekolah. Daripada yang kurang pergi, dia terus jadi minat nak pergi sekolah. Jadi itu antara yang kita buat lah. Dan sebenarnya banyak lagi. Kalau kita buka operasi Isnin sampai hari Jumaat, itu rutin lah yang saya sebut tadi. Hari Sabtu Ahad ni kita boleh bawa mereka pergi keluar. Aktiviti luar lah. Antara sebelum ni antara aktiviti yang pernah dibuat lah. Kita kerjasama dengan universiti lah, UKM, UIA, UPM. So dia bawa pergi ke universiti. Depa ni tak pernah pergi kan. So depa tengok macam mana pembelajaran di institusi pengajian tinggi ni. Jadi sebab depa ni sekolah lagi. Jadi kat sana depa tengok yalah orang abang-abang ni pergi mengaji semua kan. Kemudian kita bawa pergi GMI kan. Dekat sana ada workshop kereta repair macam mana tu kan. So dia minat tu. Dia datang minat nak jadi macam abang-abang kakak ni. So itu yang balik tu kita nak encourage depa supaya depa terus usahalah, sebab dekat tempat depa mungkin tak ada contoh teladan yang baik kan untuk depa ikut. Jadi bila kita bawa keluar ni baru depa terbuka minda idea semua tu kan. Ni satu inisiatif yang sangat bagus. Sebab apa? Saya memandang macam ni tau. Sebab apa? Contoh di tempat-tempat yang flat PPRT yang ialah kita faham kadang-kadang rumah depa tu tak sesuai untuk pembelajaran, depa tak ada ruang yang cukup dengan bilik nak tak duduk tak selesa, kipas tak ada, kadang rosak hak tu rosak ni. Jadi bila kita sediakan satu tempat, depa dapat kurangkan stres depa tu sebab aku boleh buat kerja sekolah tang ni, aku boleh pergi bagi tahu apa-apa kan tak reti ke macam tu. Kadang depa nak tanya kat mak bapak depa mungkin kececeran juga. Depa pun tak tahu. Ni satu inisiatif yang sangat baik lah bagi saya sendiri sebab kita nampak ramai orang memandang masalah tapi orang tak bagi apa penyelesaian yang yang at least sekurang-kurangnya boleh bantu sikit pula. Kalau tak banyak pun sikit. Contoh kita tak boleh nak pergi semua rumah. Kita nak pergi rumah bagi rumah depa besar, bagi ada buku, ada kipas angin, ada aircon belajar. Tapi kita boleh sediakan satu tempat. Dan ini merupakan satu inisiatif yang baik. Dan rasanya untuk orang yang dengar ni pula, depa di tempat-tempat depa pula, depa sendiri pun akan ada idea lepas ni. Sebab baru depa nampak boleh buat macam ni. Dan sebenarnya memang ada pun. Ketua kampung ada satu di Jeram ni, dia main visit ke center kami. Dia tengok, ini menarik ni. Kan? Dia balik, dia kumpul dia punya sendiri, dia buat sendiri. Dia hantar dia punya staff dia training dengan kami. So balik dia pun buat sendiri. So makna kata kira boleh jugalah kalau contoh kita ada kampung, lepas tu kita rasa tempat kita perlukan tempat macam ni, dan kita hantar orang kita untuk pergi belajar di AYG. Kalau memang disediakan pun boleh. Tak masalah. Kita selagi mana kita boleh bantu mewujudkan nukleus ni. Makin banyak, maka makin ramai lah orang buat inisiatif ni, maka perubahan belia tu makin ramai kan. So macam tempat kita ni pun kita panggil sebagai third space, tempat yang ketiga. So biasa kita rumah sekolah kan, rumah sekolah. Lepas tu kita nak pergi mana? Kan? Biasa kalau John lepak mana? Pasifik apa dulu? Pasifik betul ya. Kita perangin mall. Kan? So sama juga adik-adik kita ni. Dia akan cari tempat-tempat lain. Kan? Jadi bila wujudnya AYG ataupun kalau KBS dia ada Y-Hub. KBS ada Y-Hub. Dia buat bersama dengan AYG. So tempat-tempat ni lah yang akan menjadi tempat ketiga bagi mereka. Third space untuk mereka lepak dan nak bangunkan karier mereka lah lepas tu. Macam mana kalau kita tengok kan macam bila ada tempat-tempat macam ni, selalunya budak-budak ni malu. Sebab budak-budak ni kan malu. Dia macam dia rasa macam kau satgi kena pergi buat apa-apa, kau satgi depa suruh buat ni ke apa. Macam mana budak-budak ni ditarik ni sebab adakah kita panggil kawan-kawan dia dulu ke atau macam mana? Yang tu sebenarnya peranan pekerja belia. Kami panggil staf kami ni ataupun sukarelawan kami ni pekerja belia. So peranan pekerja belia ni yang kita bagi training dah ni. Dengan KBS pun kita dah ada satu SKM. SKM ni sijil kemahiran tahap 3. Untuk dia buktikan penerapan dia sebagai seorang pekerja belia. So dia ni memang terlatih lah. Jadi dia sendiri yang akan sama ada dia pergi reach keluar tu, pergi cari adik-adik ni dekat Padang ke, dekat pusat ke mana-mana. Parik apa. Kan?
So dia yang tarik buat main. Ataupun sebenarnya bila kita buka center ni, automatik budak-budak ni bila dia tengok dalam tu ada pingpong, ada carrom, ada TV, ada aircon menarik, semua. Dia of course dia akan masuk. Betul, sebab dia akan mula-mula main tengok di tingkap tu. Betul. Macam tahu no. Cinta budak kampung kita tahu lah. Bila kita tengok orang, katalah kita nampak abang-abang mau duk masuk lepas tu apa dia di dalam ni, kita akan pergi tengok ada pingpong, ada orang main game apa. Mestilah kita nak ni. Lepas tu dengan cara tu secara tak langsung pula kita akan try lekat lah. Okey, contoh ada kalau kita tengok benda ni wujud daripada tahun 2013. Hasil daripada orang-orang ni. Kan depa ni mungkin dah membesar. 2013 ni mungkin dah membesar. Adakah depa ni dah berjaya ke atau kembali semula membantu ke? Okey, ni best lah soalan ni. Sebab okey, kisah kejayaan ni sebenarnya banyak. Tapi yang saya boleh sebut hari ni mungkin ada beberapa lah kan. Antaranya salah seorang adik kita di Kerimba ni. Dia masuk ke center kita darjah 6, umur 12 tahun. Sekarang ni dia dah 18 tahun. Dia servis balik dekat kita. Dia jadi part time kita. Dia servis balik, kembali berbudi. Betul. Kemudian baru ni dia dapat offer UiTM masuk belajar. Maknanya budak flat tak ada masalah pun. Kalau dia ada keinginan di hati tu untuk dia terus belajar, maka dia boleh. Kita yang ubah diri kita sendiri ni. Ada lagi seorang Mamat ni, ada adik kita ni di Kota Damansara. Dulu dia ada konflik sikit lah, family biasa lah kan. So dia lari rumah, kita hantar dia pergi training barber. Dia belajar gunting rambut semua. So kita set up kat dia barber shop di Bangi. So lalu ni dia dah buka barber shop. Dia dah ke satu kedai di Bangi dan pendapatan dia masyhur lah. Barber kan. So makna kata nampak, walaupun inisiatif dia pada peringkat awalnya kita try saja dulu, tapi dia boleh menghasilkan satu impact yang besar apabila golongan-golongan yang orang rasa tercicir, orang tak peduli ni ada tempat untuk dia nak berpaut lah, orang kata dia nak tanya ke apa sebab apa. Kita faham peluang-peluang macam tadi Afiq kata tadi, macam nak ajak mereka barber ni. Siapa nak hantar kita? Saja-saja tu macam mana kita nak tahu bakat kita boleh pikuk mana ke? Dia kena ada guide, dia kena ada orang yang membimbing lah. Dan AYG ni juga dilihat sebagai pembimbing lah. Sebab dia bukan semata-mata hak untuk kita pilih lepak je. Tapi kalau kita tak tahu kita nak tanya. Sebenarnya John, budak-budak ni dia macam ibarat satu permata tau. Satu permata dalam gelembung. Nampak? Aku nak kata dia akan keluar bahasa dia sendiri. Satu permata dalam lumpur lah kan. Cuma kita ni lah orang yang kena cari, kena korek kan. Supaya bila kita dah cari jumpa tu, kita kena gilap sikit lah. Budak ni bila kita gilap sikit, dia nampak masa depan dia tu, dia akan cari sendiri punya. Dia akan bersinar punya, betul tak? John pernah ada pengalaman tak dulu? Betul. Kita pun sama hak dalam lumpur tu jugalah. Sampai lah duduk masa dalam macam awi kita. Bernafas dalam lumpur. Tapi kita faham sebab apa? Nilai dan kualiti ni takkan nampak kalau kita tak ada usaha kat atas benda ni. Menarik. Even adik-adik yang di rumah, kawasan rumah yang banyak cabaran dia ni, sebenarnya depa ni lagi kemahiran depa lagi tinggi tau. Berbanding dengan yang ada ni. Sebab manja. Sebab celik mata semua dah. Depa ni celik mata nak kena cari makan. Kena usaha. So dia punya kemahiran dia, skill dia sangat tinggi. Survival dia sangat tinggi. Ada seorang adik kita kat sini. Daniel nama dia. Saya bawa ini lah. Dia dulu buka sangkak tu. Dia dulu masuk ke center kita, duk main apa semua kan. So bila dia besar, dia kena jaga adik-adik dia, hantar adik dia pergi sekolah apa semua tu. So kadang-kadang dia punya cita-cita tu tak tercapai. Kan? Sebab dia ada tanggungjawab yang perlu diselesaikan. Tapi kemahiran dia padu. Melukis, ambil gambar, edit video. Dia tak belajar kat mana-mana tau. Sendiri punya explore. So kami serap dia sebagai tim media kami. So antara permata tu lah. Itu permata kita dah tahu. Tapi kita mungkin ada orang-orang kat luar sana juga nak tahu juga. Ada hak mai ni yang mai mencuri ke, mai bagi rosak ke, mai mengamuk ke, mai bergaduh dengan AYG ni ke. Ada tak kes-kes macam ni ke? Ada. Ataupun ada. Baru kena tak ada sebab dah bagi semua. Masih ada lah. Adik-adik yang masuk ke center kita tu sebenarnya tak ada lah. Semua kira dia bila kita buat tempat ni, dia dah rasa tempat tu tempat dia. Ya. Dia bila masuk dia akan kemas sendiri. Contoh dia ada tanggungjawab terhadap terhadap tempat tu. Tapi yang buat owner ni
kadang-kadang orang luar jugalah kan. Pernah juga kompresi aircon tu hilang kat luar kan. Pernah juga kena ceroboh. Kadang parent yang tak faham kan. Dia mai cari anak dia maki hampir kena tumbuk lah kita punya pekerja belia ni itu kan. Itu antara cabaran dia lah. Ya, betul. Sebab apa? Sebab nanti ialah parents depa pula ingat pasal apa hang duk buat lagi bagus daripada aku ni. Yang tu sebenarnya hak tu je. Cuma dia rasa tu dia lepaskan marah. So macam mana pihak AYG ni menangani benda ni, bagi bapak dia terangkan dulu atau macam mana? So itu peranan kita sebenarnya bila kita berada di center itu ataupun di kawasan perumahan tu, kita kena ada networking lah. Dengan apa persatuan penduduk, KRT, JKKK dia surau ke apa semua tu kita kena ada ni. So bila berlaku masalah ni kita panggil semua duduk sekali bincang pasal apa boleh berlaku benda ni kan. Jadi kita tidak menyalahkan mana-mana pihak kan, termasuk parent kadang dia tak faham tempat ni untuk apa. Jadi bila kita jumpa tu bagi penerangan, baru dia faham dan dia lepas tu lagi green light dia bagi kan. Sebab dia dah tahu ni dia dah buat apa tahun ni. Macam budak-budak ni dia perlu ke dapatkan macam pelepasan mak bapak dia ke untuk setakat ni kita punya tu santai lah. Dia main turun bawa rumah dia masuk ke center, dia buat pendaftaran sikit. Kita ada tab tu, dia daftar kat situ. So dia masuk lah. Melainkan kalau ada program-program di luar lah, kita bawa keluar apa semua tu, kita kena permission lah pada mak bapak dia kan. Okey. Menarik. Satu usaha yang orang kata apa, satu usaha yang nampak kecil, orang tak laungkan, orang tak cerita, orang tak bagi tahu, tapi implementasi ni nampak hasil dia. Sebab apa? Kita nak golongan belia kita kat luar sana, bukan saja Tuan Afiq, tapi semua orang pun ada inisiatif ni. Semua orang rasa macam ni generasi akan datang kot. Depa ni takkan kita nak biar. Kita tahu kita pergi sekolah, kita dapat peluang pergi belajar universiti, dapat belajar, tapi depa ni tak dapat peluang yang sama. So apa yang kita boleh bantu depa sedikit sebanyak kan? Macam contoh Afiq lah, kalau ke depan kita tengok lepas pada dah ada 15 lebih kurang center ni, apa lagi Afiq harapkan untuk ada di center-center ni? Macam apakah kekurangan kok menteri-menteri duk tengok ke, dia nak tambah ke, ada orang nak sponsor kan? Apa yang penambahbaikan yang Afiq rasa ni kalau ada barang-barang ni boleh lagi memberi impak ni? Sebenarnya banyak. Nak cerita sini tak habis lah. Antaranya of course kita perlukan lebih banyaklah jaringan kan. Kita perlu of course pertama kewangan lah. Kewangan ni memang kita struggle lah sebenarnya. Walaupun dengar macam 15 center kita ada kan, tapi sebenarnya di belakang ni kami je lah yang tahu kan macam mana kita nak survive kan. Tapi sebab bila kita buka center ni kan, even tak ada sponsor pun di tempat tu, kita nak tutup sayang sebab budak-budak ni dah ada. Ya. Kita tengah develop. Nak develop budak-budak ni bukan ambil masa sehari, 2 hari, seminggu 2 minggu. Dia kena bertahun-tahun. Sebab dia kena ada trust tu. Kan, proses dia tu kan. Jadi center kita buka ni mana yang tak ada sponsor tu, tak apalah, kita teruskanlah, carilah duit-duit mana ada kan. Melalui podcast ni kan, kalau ada orang nak bagi mana tahu betul, kan. Sebab tu kita tanya mau apa tu. Jadi itu antaranya lah. Jaringan dari sudut kewangan dan sebagainya. Kemudian dari sudut IPT yang ada ni kan, banyak kan program yang IPT ada ni, mungkin boleh bawa adik-adik ni, bawa pergi sana ke, ataupun buat di tempat buat sama-sama kami community service ke dengan mereka ke apa. Ataupun tunjuk kat mereka apa yang ada dekat universiti ni kan. Macam mana mereka nak sambung belajar nanti, kemahiran yang ada tu. Sudut universiti kita sibuk buat bendera terbesar. Dia busy lah, dia tak boleh dah tajam melawak. So itu antara benda yang diperlukan lah. Sebab apa? Support daripada universiti. Idea yang bernas. Idea yang bernas. Macam dari segi fasiliti kan, mereka ni memerlukan kan, macam komputer ke, internet ke, apa barang nak edit ke apa kan. Sebab itu lagi boleh setakat ni alhamdulillah kita punya center kita memang dah ada lah. Cuma nak tambah baik tu memang kita alih-alihkan. Mai datang ke center kita, tengok apa yang kurang, bagi. Kan? Sebab bukan untuk kami pun, untuk budak-budak ni. Sebab bagus kita boleh dengar dekat sana. Sebab selalunya orang duk kutip derma. Yang ni kita sendiri puas hati tu. Yang aku pergi belilah peti ais ni, aku nak pergi buat kat depa biar hangpa ada makanan ni. Makanan aku topak. Kira pahala atas aku cewa gitu kan. So benda-benda macam ni orang kat luar sana pula depa pula tahu kat mana depa nak tuju. Kalau kita tak sembang benda ni, depa tak tahu. Kadang depa tak tahu duit yang depa bagi tu pergi mana. Sebab ada orang yang memang seleweng ni, hangpa sendiri beli, hangpa sendiri sumbangkan. Cantik. Tambah sikit lah boleh. Tak, yang pasal makanan tadi tu kan. Memang adik-adik ni sebenarnya bila dia main center kita, memang dia lapar. Iyalah. Dia tak cukup makan sebenarnya. Di rumah dia. Kadang dia bangun pagi tak ada apa kan kat rumah. Dia turun bawah, bang ada makan bang. Ada yang tak macam tu. Kita dah jadi macam jadi dia sebenarnya jadi panti asuhan pula dah. Dia lebih kurang macam tu lah. Tapi kita kena faham. Kadang-kadang parent ni dia kerja sampai malam. Dia adik-adik tu balik sekolah tu, dia tak tukar baju sekolah sampai ke malam tu. Tunggu mak ayah dia balik, baru dia balik rumah. So bayangkan dia nak makan apa lepas tu kan.
Jadi itulah yang kami punya inisiatif ni. Kita ada projek pantry ni kan. So maknanya kita sediakan pantry. Jadi siapa-siapa nak main letak biskut ke, buah ke, roti ke, spaghetti ke, carbonara ke apa, boleh letak situ, nanti kita boleh proses lah. Makan ramai-ramai dengan adik-adik ni. Okey. So itu antaranya lah kalau nak menyumbang kan. Sebab kita, bila kita tahu benda tu, baru orang semua tahu macam-macam benda kita boleh bagi. Bukan semata-mata barang, pakai ni je. Tapi juga benda-benda keperluan makanan ni semua. Sebab apa contoh macam, ada ke memang 24, bukan 24 jam lah, ketika waktu beroperasi tu memang ada pekerja belia dekat situ. Yang akan bimbing 3 petang sampai 10 malam tu memang ada 2 orang pekerja belia ataupun sukarelawan-sukarelawan yang akan datang sepanjang masa tu lah. Sepanjang masa tu. Untuk program dengan adik-adik tu, buat kerja rumah ke, mengaji ke, buat aktiviti apa, board game ke, macam-macam aktiviti lah, nak tengok movie ke. Okey. Macam mana pula, macam kalau kata contoh, adakah fasiliti ni tertakluk pada kawasan tu saja ke, atau contohlah sajalah kata dia ni sama sekolah dengan budak ni, tapi dia duduk di tempat jauh sikit. Tapi budak ni duduk main, buat kerja sekolah semua di sini. Tapi budak ni daripada kawasan lain punya flat tu dia main. Boleh. Janji dia ada kemahuan tu lah. Kalau even hang duduk rumah bawah tu AYG, rumah hang kat atas, kalau hang tak ada keinginan untuk pergi, pun sama hang tak pergi. Tapi kalau duduk jauh kan, keinginan di hati nak pergi, dia akan main. Dia sanggup kau biasa main apa. Betul. Kira boleh lah. Dia tak boleh macam ni, kau ni dalam teritori kami. Hang kena pergi cara. Kita sangat alu-alu kan. Open tu semua. Sebab kita nak clear benda ni. Kita tanya mungkinlah kita nampak macam kita melawak. Sebab apa, kita nak bagi tahu kat adik-adik kita. Supaya kita nak bagi adik-adik kita jelas. Supaya bila depa nampak hap-hap ni, depa nampak AYG ni apa, depa tahu. Kalau kata aku selama hari ni tak tahu nak tanya apa kat siapa. Nak pergi universiti tak tahu macam mana. Nak belajar kok pula benda-benda minat-minat dari segi bakat kan, yang dari segi teknikal ni pula tak tahu nak tuju kat siapa nak tanya. Pergi kat mak bapak tak lagi kena marah pula. Jadi jangan takut. Untuk adik-adik kita, untuk belia-belia kita, jangan takut. Anda boleh pergi ke AYG ni. Tak ada sebarang bayaran kan dikenakan. Tidak dikenakan. Depa yang ni depa paling takut. Betul. Yang ni yang kita abang ni duk cerita banyak sangat dah. Takut masuk free, lagi nak keluar kena bayar keluar makan Maggi semua dia ada keluar. Resit. Nah, yang ni makan dia tak ada. Semua ni secara percuma. Jadi anda boleh lah, orang kata apa, kalau kata yang nak mencari tempat, tempat yang mana kita ada 15 tempat dah. Betul. Dan kita berharap anda kata, manalah takut kok ada orang yang tengah tengok ni nak bagi fasiliti. Betul. Nak bagi rumah tu Boleh. Kita lagi alu-alu kan. Kok rumah banyak, tak tahu nak buat apa. Jadi bagi satu rumah pun cantik juga. Jadi anda jangan risau. Anda boleh cari, depa ni nama dia Adab Youth Garage. Saya duk bagi tahu AYG. Macam ada tak macam contoh, kalau kata setakat ni kolaborasi dengan pihak antarabangsa ke, yang pergi ke peringkat antarabangsa ke, mungkin ada inisiatif yang lebih kurang sama di peringkat yang lebih tinggi ke. Kita setakat ni kita ada collaboration dengan pekerja belia ni lah, bawah Commonwealth sebenarnya lah. Commonwealth. So jadi bulan 11 ni kita akan ada simposium bersama dengan pekerja-pekerja belia daripada merata tempat lah. Jadi setakat ni kami tak ada dana lah untuk kita pergi keluar negara. Jadi kita invite mereka untuk tengok apa yang kita buat di Malaysia ni. Mungkin mereka nak mendanai ke apa ke, mungkin satu hari nanti lah kan. Itu antara inisiatif dia lah. Sebab apa kita pergi ke peringkat lebih tinggi lah. Sebab kita mungkin boleh tengok apa pula yang mereka buat di negara mereka, apa yang cara yang terbaik ke untuk membantu ke apa kan. Cantik. Jadi nampak Afiq memang tu, Afiq nampak dah panas, dah nampak dah hilang dah takut semua tadi tu. Takut ke apa nervous semua tadi dah terpelanting habis dah. Bahasa pun dah jadi mudah dah. Jadi kita berehat seketika lah dulu. Kita berehat seketika dan kita akan kembali semula dalam Kita Bincang Podcast selepas ini. Raja. Masanya telah tiba. Kau tekan bersemangat. Capai cita demo. Rakan muda, oh yeah, pewaris era jaya, harapan bangsa, oh yeah, usaha dan berjaya,
demi cita negara. Yakin boleh, semangat percaya, ini demi impian kita rakan muda. Masanya telah tiba, bertekad bersemangat. Oh yeah, coba cita murnimu, rakan muda, rakan muda. Oh yeah, bersemangat wajah terus berusaha, keazaman terus membara. Yakin boleh, rakan muda, rakan muda. Halo hai, kita bertemu semula dalam Kita Bincang Podcast. Masih lagi bersama dengan Tuan Afiq kita ni, yang kita membincangkan tentang adab Youth Garage, AYG. Tapi tadi Tuan Afiq ada bagi tahu kat kita tentang pekerja belia. Pekerja belia ni, kita nak tahu juga pekerja belia ni, ya kita tahu belia, tapi pekerja belia ni macam mana? Apa dia pekerjaan dia? Dia macam polis ke? Ada uniform ke? Atau macam mana? Jadi boleh tak Tuan Afiq cerita sikit, pekerja belia ni apa sebenarnya yang membantu budak-budak ni tadi tu? Okey, baik. Untuk pekerja belia ni, selama ni kita tak pernah dengar lah kan. Orang tak ada pernah sebut tentang pekerja belia ni. Sebenarnya pekerja belia ni kita nak bagi satu pengiktirafan lah. Orang yang bekerja dalam membangunkan belia kan. Kita dah asyik bangunkan belia, tapi kita tak ada dapat penarapan apa semua tu. Jadi inilah yang pihak Kementerian Belia dan Sukan lah, inisiatif KBS buat NOS dengan JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran. So dia perbangunkan SKM. SKM ni Sijil Kemahiran SKM, Sijil Kemahiran Malaysia, tahap 3. Okey. Maknanya sesiapa yang dia dalam program belia ataupun dalam membangunkan belia, dalam pertubuhan belia ke, dalam aktiviti cikgu ke apa ke, semua yang terlibat dalam membangunkan belia ni, dia boleh apply untuk SKM ni. Simple lah. Di mana dia apply untuk melalui PPT lah, pentadbiran terdahulu, maksudnya pengalaman dia yang terdahulu tu. So dia ada sijil ke, dia ada kertas kerja yang dia pernah buat dulu program dengan belia ni. Dia boleh kumpulkan balik profil dia tu dan dia diproses lah. So boleh dapat dah SKM tahap 3. Tahap 3, okey. So maknanya ada satu pengiktirafan kepada orang yang buat apa program belia ni. Okey. Kalau dah habis semata-mata koleksi je lah kalau tidak. Betul. Dan dia boleh sambung lagi lepas tu di KM diploma kerja belia. Ada belia. Diploma. Kemudian boleh sambung lagi lah. Okey. Kan, dalam bidang belia tadi. Betul. Okey, kita tak pernah tahu pun ada memang satu skop yang dikhaskan kepada belia ni tadi. Belia dan pekerja belia lah. Maksudnya yang ni tak ada umur ni lah. Kalau ni ada umur belia kan. Yang ni tak ada. Maksudnya siapa yang servis kepada belia, hang umur 60 ke, hang boleh apply. Boleh jadi pekerja belia. Boleh jadi. Okey. Asalkan hang membangunkan belia lah, program bersama dengan belia. Dan ini benda yang paling orang akan tanya. Ini orang akan tanya lah. Kerja juga. Kerja belia ni ada gaji ke, ataupun dia memang semata-mata membantu saja ke, ataupun dia memang seorang yang mulia hati, yang kira macam tu je ke, atau macam mana? Jujur cakap, dalam JPA belum ada lah. Tapi kita harap lepas ni kerajaan mungkin boleh sediakan inisiatif untuk portfolio portfolio tu pekerja belia lah. Sebab yang selama ni ada pekerja sosial. So beza pekerja sosial dengan pekerja belia ni, secara orang kata dasarnya, pekerja sosial ni masalah tu dah berlaku. So dia mai. Kan? Kes macam-macam kes lah kan. So dia ditempatkan di klinik ke, di JKM ke, di mana-mana ke. So ini pekerja sosial. So kalau pekerja belia ni, kita tempatkan dia sebelum masalah tu berlaku. Maksudnya dia berhadapan dengan budak-budak ni, memang adalah orang kata cabaran dia semua untuk dia terjebak tu. Tapi kita mai dulu, kita basuh dia dulu lah. Sebelum dia terjebak. Sebelum tu. Betul. Itu beza dia pekerja sosial dengan pekerja belia. So dalam jawatan kerajaan ni belum ada lagi jawatan khusus. Tapi dalam NGO kita ni kita dah ada pengiktirafan, dan kita banyak macam biasalah, gaji ada EPF semua. Kira macam biasa je lah. Macam pekerja yang biasa lah. Okey, sebab mungkin orang ingatkan yang ni semata-mata volunteer saja, ataupun yang memang tapi ini sebab pekerjaan yang berkala kan, yang memang dia terus buat kerja sebab ni. Nak bangunkan belia ni bukan sehari dua macam tadi tu. Dia ambil masa. Jadi kita kena betul-betul, orang kata, yelah, dia pun nak cari makan apa semua kan, ada bini kan. Jadi kita kena bayar setimpal lah. Faham. Habis tu kalau macam kata volunteer, sajalah kata, dia ni tak boleh attest selalu
Tapi boleh lah Mai sekali-sekala Mai membantu ke apa boleh. kan. Kita sangat-sangat halus. Kalau contoh macam John, pandai mengaji kan. Nak ajak budak mengaji Quran, baca Quran. Pun boleh, tak ada masalah. Kira tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, tapi mesti orang akan tanya juga apa kelayakan dia ni. Contoh sebagai volunteer ni, contoh sagi dia memang ajak ajaran sesat. Mengaji juga. Saya lagi barai atas mengaji kot barai bawah pun masalah. So mesti ada sikit kriteria ke yang macam dia kena hantar resume dia dulu ke dekat setakat ni tak ada lah. Maknanya kalau dia ada keinginan untuk dia jadi volunteer, itu pun dah cukup baik lah. Okey, kan? Itu pun dah susah sebenarnya. Betul. Apatah lagi kita nak letak syarat lagi. Okey, faham. Kalau pandai menyanyi ke, pandai main muzik ke. Adik-adik kita ni memang seronok kan. Dia kalau ada orang luar kan, handsome macam Abang John ni, dia memang suka duduk main gitar ke apa dengan dia, buat lagu kan. Iyalah, daripada duduk lepak saja macam di kedai burger tu, baik kita lepak di tempat yang proper yang dia boleh belajar juga ni. Bagus. Dan ini merupakan salah satu benda yang ini bagi aku satu benda yang best. Sebab apa? Kalau kita tengok pelajar-pelajar universiti sendiri dapat peluang. Katalah dia memang belajar main muzik, tapi malu nak perform depan orang. Malu pun nak perform depan orang. Inilah hak-hak yang dia boleh pergi berlatih, boleh sebab dengan budak-budak kita tak segan. Kita boleh cipta keyakinan kita. Contoh, kalau kata kita ada ilmu apa-apa ke daripada kampung yang kita tak nak buat apa-apa, kita duk rasa dekat mana aku nak buat ni, nak kena buka kelas ke nak ajak orang, tak payah. Pergi try di sini dulu. Betul. Di tempat ni dulu. Dan hari ni pula kita dah cerita baru orang nampak. Sebab kadang ada orang pula dia fikir macam, yalah aku tak layak, siapa nak dengar aku cakap. Tapi kita kena fikir ada budak-budak ni dia memerlukan kita. Sebab dia jauh lebih tak mampu, jauh lebih kurang, jauh lebih disisihkan daripada orang biasa ni yang dapat pendidikan macam biasa ni. Menarik. Sebab apa? Macam selama yang kita buat ni, genjala sosial di kawasan tu memang akan kurang lah kan, sebab mereka dah ada tempat lepak. Betul. Hak ni aku ambil contoh yang di Shah Alam. Ada satu tempat ni lah, aku tak perlu mention kot kan. Dulu kawasan tu memang kawasan orang kata apa, seram jugalah kan. Kedai-kedai bawah tu semua tutup. So bila MBSA sponsor tempat ni, dia buat tempat AYG kat situ. Ada siap dulu ada pondok polis lagi kan. Sebabnya kawasan kat situ boleh tahan dahsyat lah juga kan. So bila kita dah operate dalam 3-4 tahun lepas tu, kita nampak perubahan tau. Balik pondok polis tadi pun dah kena cabut lah. Maknanya gejala sosial dah meningkat, dah menurun. Lepas tu kedai-kedai semua buka-buka habis. Kira daripada rasa selamat dah. Rasa selamat, tempat tu dah jadi meriah, dah jadi orang ramai, budak-budak duduk lepak bawah tu. Maknanya dah rasa selamat. Maknanya secara tak langsung dia memberi impak kepada community sendiri. Maknanya bukan budak-budak tu of course lah dia dapat manfaat tu. Secara direct, yang indirect ni dia dapat juga. Macam usia ni berapa dia? Setakat yang 27 duduk pilih lepak di tempat hak ni pun masalah juga. Itu mak-mak lah. Hak dia ada. Kita memang open. Setakat ni yang masuk ni umur, biasalah sekolah rendah, sekolah menengah lah. Mula umur 7 tahun sampailah umur 18 kan. Yang mana dah sini-sini 18 ni, kadang-kadang dia pun servis balik, ajak adik-adik tu mengaji, buat kerja apa semua kan. Dia main balik di situ lah. Dengan cara dia main balik bukan semata-mata dia lepak, tapi dia juga memberi semula pada tempat yang dia pernah duduk tu. Betul. Cantik. Jadi saya tambah sikit John, yang pasal kalau hang nak servis volunteer ke apa kan. Ada satu tim produksi. Dia asas-asasnya dia volunteer lah. Dengan kami dia main, dia tengok menarik ni, apa yang AYG buat ni bagus, bangunkan budak-budak ni semua kan. So dia offer satu filem, buat filem dengan short film lah dengan kami. So short film yang pertama boleh tengok dekat YouTube. Tajuk dia Maafkan Aku Farid. So yang berlakon Daniel tadi lah. Daniel tadi. So dia berlakon, maknanya budak flat sebenarnya dia punya bakat dia dahsyat tau. Dia boleh berlakon kan, dia punya ni power lah. Depan kamera dia semua cantik kan. So kita dah keluar dah short film kita yang pertama. Tahun ni kita keluar short film kita yang kedua. Tajuk dia Di Bawah Langit Distopia. Nanti hang kena tengok nanti John. Kan? Ingat dia punya tajuk tu pun memang nampak syok nak tengok tu. Yang ni pun lagi ramai adik-adik kita yang terlibat. So yang kita gunakan bakat tu daripada tempat tu sendiri, bukan kata pakai pelakon pergi casting suruh jadi budak-budak ni, tapi depa sendiri berlakon. Ni cerita yang cukup baik. Sebab apa? Menyeluruh lah. Dia tak adalah semata-mata hamba main belajar hamba belah. Aktiviti ada. Pembangunan tu sebenarnya. Sebab apa? Sebab bila depa diasuh macam tu, depa akan membangun
dan mereka akan jadi orang yang bagus dan mereka akan kembali semula untuk tolong orang lain. Ini yang kita harapkan. Sebab tu kita minta tolong anda kat luar sana yang ada pelbagai kelebihan. Dari segi kewangan, dari segi tempat nak bagi ke apa ke. Anda fikirlah sebab benda ni untuk generasi akan datang kita. Sebab macam kita tengok, kalau kata kita dapat kurangkan genjala sosial dengan cara ni, daripada kita duk hentam, kita duk tangkap, kita duk buat macam-macam tu, kita bagi depa tempat daripada awal supaya depa tahu kat mana depa nak berlindung, dekat mana depa boleh belajar. Cukup menarik. Sebab apa? Universiti sepatutnya universiti lah perlu memainkan peranan lebih ni, sebab depa berada di satu institusi pengajian tinggi. Dia kira nampak macam abang-abang kakak-kakak ni pandai. Jadi kat mana kita nak guna pandai kita? Kan? Kita kena tolonglah adik-adik kita yang ada ni. Kalau kata contoh, kalau katalah ada lah sajalah, ini soalan orang kata panas kan. Ada satu budak ni, dia tak confirm dia ni bangsa apa ni. Nampak pelik lah, tapi dia nampak berminat nak belajar. Orang duk tinggal buku, dia duk baca kan. Tapi macam mana dia boleh, dia akan terima layanan yang sama ke, atau dia macam no, kita memang yang mana suap padang. Betul John. Hak ni sebenarnya memang ada. Kan, adalah tempat-tempatnya. Sebab kita tahu tempat-tempat ni bukan tempat-tempat elit. Jadi mesti akan ada golongan-golongan ni. Dia macam-macam kes sebenarnya John. Dia share lah, kita mesti sabar. So dia yalah, ada yang kadang mak pak dia tak pi daftar. Dia warga negara sebenarnya, tapi mak pak dia tak pi. Tak tahulah sebab apa kan. Pun sama ada kes ni tu. So dia tak pergi sekolah. Kan? Ada kes yang yalah bukan warga negara kan, kahwin campur semua ni kan. So macam-macam kes lah kan. Kita nak sebut pun tak apa-apa syok lah kan. Tapi memang ada kes-kes ni dan majoriti boleh tahan juga, tinggi juga peratusan dia yang tak pergi sekolah ni kan. Jadi bila kita wujudkan tempat kita ni, kita tak boleh halang John. Dan kita terimalah. Mereka ni untuk masuk ke center kita, dan kita buat inisiatif projek 3M. 3M ni membaca, menulis, mengira. Sebab bila lepas COVID tu kita buat survey, ramai sebenarnya yang tak boleh membaca ni, buta huruf ni. Ada terkata yang sekolah menengah pun ada juga yang tak boleh baca lagi. Bayangkan macam mana dia nak dapat ilmu tu kan, kalau membaca basic ni pun dia nak kerja semua esok ni lagi susah lah. Betul. Jadi kita buat ini dengan Lembaga Zakat Selangor lah. Kita buat projek ni. So alhamdulillah dalam 6 bulan boleh baca dah dengan baik kan. Alhamdulillah. So itu antaranya termasuk yang tadilah yang kes-kes yang tak ada pendaftaran apa semua tu, kita lalukan lah untuk dia masuk. At least dia bila dia dapat ilmu pendidikan ni, dia tidaklah orang kata berlaku apa orang kata gejala sosial yang pelik-pelik nanti tu kan, sebab dia ada pendidikan tu. Dia pernah dapat ilmu. Sekurang-kurangnya dia ada sikit lah benda dia tahu tu daripada dia tak tahu apa langsung tu. Dan itu juga dapat bantu diri dia, sebab mungkin lepas pada tu dia tahu macam mana nak uruskan dia punya kad pengenalan ke, atau macam nak pergi bagi sebenarnya tahu. Ada kes adik ni umur 16 tahun. Dia tak daftar tau sebelum ni. Tak ada sebab pun. Tak daftar je. Jadi kita pekerja belia kita ni pujuk mak dia. Hari-hari pujuk. Alhamdulillah, mak dia daftar kan. Dia duduk SPM. Lalu ni dah masuk IPT dah. Tu dia. Nampak, kalau kata tak buat tu, lagu mana nak masuk IPT? Dengan tak ada IC, tak ada apa semua. Nak ambil SPM lagi tak boleh. So ini antara benda-benda yang berlaku. Yang ni bukan cerita yang kita reka-reka dah. Kita nak bagi tahu kat anda yang mana tempat ni dia ada impact dia. Sedikit sebanyak dia tetap ada impact dia. Jadi kita perlukan lagi bantuan anda lah. Macam contoh, macam tu Hafiz sendiri mungkin di masa hadapan kan, mungkin apa harapan kepada belia-belia kita yang sedang menonton ni kan. Mereka dah dengar dah apa tempat ni buat, apa budak-budak ni jadi lepas pada mereka melalui tempat-tempat ni. Dan kita dah dengar juga beberapa nama yang Tuan Afiq ada bagi tahu tadi pasal NGO yang terlibat, badan-badan yang terlibat. Macam tadi ada Zakat Selangor lah, lepas tu ada lagi Kementerian Belia Sukan lah, apa semua. So kita harap lagi banyak lagi universiti ke, pusat-pusat pentadbiran ke, apa ke yang boleh bekerja sama dengan AYG. Tapi harapan daripada Tuan Hafiz sendiri pada belia-belia kita kat luar sana. Sebenarnya itulah nak ucapkan terima kasih juga. Sebenarnya ramai juga yang sponsor kita, termasuk dengan bank-bank, zakat, apa nama, kerajaan negeri dan sebagainya. So memang sangat membantu untuk kita proses membangunkan anak muda ni. Dan ultimate untuk kami achieve sebenarnya bukan untuk kami pun sebenarnya. Sebenarnya untuk budak tu. Jadi sekarang ni kami tengah mewujudkan satu, bukan sekarang ni lah, maksudnya dah bertahun dah kami cuba wujudkan, kita panggil Youth Leader Club, YLC. Youth Leader Club ni kita nak mewujudkan satu team
tim yang dekat setiap center ni supaya ada wujud satu tim leader yang mana dia boleh buat balik apa yang kami buat ni, dia buat balik. Okey. Jadi dah ada contoh di PPR Kampung Baru Haikom di Shah Alam kan. Adik-adik ni sebenarnya dia dulu daripada sekolah dah ada masuk ke tempat kita. So budak-budak ni cream of the cream lah. Maknanya yang selalu masuk, yang aktif ni kita kumpulkan, kita bawa dia pergi camp. So dekat camp tu kita bukan ajak benda-benda mampu lah. Kita ajak dia cara nak buat paper, nak buat meeting macam mana, nak approach orang, kan, nak bercakap, kan, confident dia tu, kan. So balik tu dia buat aktiviti tu kat tempat perumahan dia. Okey. So dia sendiri yang menjadi penggerak tu. Tim dia sendiri yang buat program tu dekat tempat dia. Dan ada yang di Haikom ni depa pergi sendiri. Pergi approach parlimen apa di Shah Alam. Dia approach surau, nak buat program dengan surau kan. Sampai orang surau kata, "Oi, ini 20 tahun aku duduk sini tak pernah budak-budak ni main nak buat program kan. Surau Tengkuk kan. Ni kali pertama." Dan mereka ni pun pernah dapat juga apply grant daripada Think City. So mereka dapat dana 20,000 untuk buat projek untuk adik-adik mereka. So maknanya ini yang ultimate lah yang kita nak, kalau boleh setiap center kita ni ada wujud tim-tim yang macam ni, supaya maknanya tidaklah selamanya AYG duduk situ. Maknanya mereka sendiri boleh menggerakkan pembangunan kepada adik-adik generasi. Dia independen lah. Betul. Okey, dia bergerak secara independen. So AYG hanya menjadi pembimbing pada peringkat awal tu saja. Betul. Okey. Kalau satu hari nanti AYG dah boleh keluar dari tempat tu, kira sukses lah tempat tu. Okey, so mana kata hampa dah boleh manage community hampa sendiri. Cantik. Okey, ke depan lah harapan Hafiz sendiri pada AYG ni. Tadi kita dengar pada beliau pada AYG ni. Mungkin nak bagi tahu depa terima kasih kerana bersama ke. Tak lari setengah jalan ke. Betul, hal tu memang yang berlaku lah, betul yang jujur berlaku kan. So kepada penyumbang-penyumbang, stakeholder yang bersama dengan AYG ni, harap dapat bersama lah kan. Sebab kadang orang stereotype orang kita ni, dia pandang budak-budak ni macam contoh kalau sekolah tahfiz ke anak yatim ni dia nampak kan syurga tu kan. Kalau hak ni dia tak tahu kan. Dia kata saat gini jadi merapu, aku dah support pula dia jadi merapu. So ini sebenarnya lebih orang kata banyaklah kita punya manfaat untuk anak-anak muda kita yang memang anak-anak generasi kita sendiri pun bukan orang lain. Jadi jom kita buat sama-sama lah. Kami sendiri pun tak mampu sebenarnya, jadi kita perlukan sokongan daripada semua orang untuk menjayakan program macam ni lah. Okey, itu dia sedikit sebanyak yang mana Tuan Afiq boleh kongsikan dengan kita kepada anda. Jadi anda kat luar sana, kita nak menggesa anda. Kalau kata anda golongan-golongan belia yang selama ni rasa kita tak ada buat apa-apa lagi, kita tak bagi lagi sebarang impak pada negara ke, tak bagi lagi orang kata apa sumbangan ke pada masyarakat kita ke, inilah antara salah satu cara dan langkah yang kita boleh ambil untuk membantu belia-belia kita di masa akan datang. Sebab apa? Kita sendiri tengok, kalau kita tahu nak macam mana nak jaga belia kita lah akan menjadi pemimpin di masa hadapan nanti. Jadi kita bincang program mengucapkan terima kasih pada Tuan Afiq di atas orang kata sembang-sembang kita pasal adab youth garage ni. Kalau kata depa nak menyertai ni, nak cari di mana? Kau ada laman web ke, social media ke apa? Boleh tengok di social media kita lah. Di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ada. Nama dia? Search je Adab Youth Garage. Adab Youth Garage. So dekat situ nanti akan ada update lah apa aktiviti-aktiviti dan program-program yang dijalankan. Okey, terima kasih sekali lagi Tuan Afiq di atas perkongsian sebentar tadi. Dan kita nak menyeru anda sekali lagi untuk semua belia-belia di luar sana, jadilah seorang belia yang mampu membantu, memberi manfaat kepada belia dan lain. Kita jumpa lagi di Kita Bincang Podcast di episod yang akan datang. Asyik.